Maka apa boleh ditanam akan hamba yang mukmin. Tanah kubur ni. Berkata kubur. Kubur kata kepada hamba yang mukmin. Kubur kata kepada orang mati apa beriman. Dia tanam. Marhaban wa ahlan. Selamatlah mung tu. Wa ahlan dan selamat datang. Selamat berjumpa. Itu sebenarnya marhaban wa ahlan. Apa tu kubur kecil lagi ya tanam. Ini cakap pergi kubur ni. Yang udah ada marhaban wa ahlan, selamat datang lah. Welcome. Kubur kata nak adalah engkau. Kubur kata kepada orang mukmin hati. Kata lebih kasih. Nah sebuah orang yang berjalan di atas belakang aku kubur. Ini kita terjalan tarana, ni terjalan atas belakang kubur lah. Masalah hamba tu, bila siapa hamba Pak Uluh, boleh dipanggil mayar. Terus masuk hidup ia tu dengan hamba balik orang Nabi tak. Pak Uluh tu masuk lebih pada anak gila lah. Kata umur ya umur Nabi tu kita tenang boleh juga. Dia 40 tu ya sikit lain orang. Dia kita nak pergi orang. Terlalu masuk 40 orang. Ada lagi 3 lagi dirham. Sampai bila 40 boleh panggil banyak lah. Kita dekat okey sipir amulan mati lah. Masuk 40 tu. 40 50 amulan mati lah. Maka bila siapa kuat tahap 40 tu ya suruh kita tu tarak muda akhirat lah pada dunia. Masa muda tu amat dunia. Lepas tu tinggal lah agama. Bapak 40 tu ya seluruh. Seluruh dah anak-anak dia lah. Bapak ni 10 tu kasihan tu. Kena seluruh dia banyak lah. Kadang-kadang dia umur tu orang ni ulu, ulu, apa ulu. Tu ada agak dia. Dia kagak di dunia. Sejak lah. Tengah orang ngajar lah. Tu apa nyanyi. Nyanyi apa lah? Amo yang mukmin dia. Terlebih kasih kepada aku kubur. Itu kubur timur kita masuk lebih kubur. Lepas pada berkata lama itu keluar kubur. Maka diluahkan akan kubur. Dari di luar kubur. Ini pelik lah kan. Kalau kubur alai barzah. Bila pak kalau orang tak jauh alai dia sepai. Bapak reju alai di luar. Dan dibukakan baginya bagi orang bagi hamba yang mukmin itu akan pintu syurga tu dia buka pintu syurga. Dia dalam alai barzah dapat nikmat. Dapat nikmat yang segi syurga. Maksudnya setelah dia tu kata inna ahadakum iza mata. Bahawa salah seorang daripada kamu tu iza mata apabila mati. Taruhlah berkubur tu belah lah. Taruhlah alai barzah tu. Urida alaihi maq'aduhu. Dilentang ditunjuk atasnya atas ahadikum tu mat pakduknya. Tunjuk pakduknya. Tunjuk bila ghadati pada waktu pagi wal asyi dan pada waktu petang pagi kita tunjuk. In kana jika ada ya ahadukum tu min ahli jannah daripada penduduk syurga. Fa min ahli jannah. Ditunjuk atasnya pakduk tu daripada ahli syurga. Pakduk ya kan syurga. Wa in kana min ahli nar dan jika adalah orang duduk lebih kubur tu kenakan daripada penduduk neraka. Famin ahli nar. Maka diletak tunjuk pada neraka. Tunjuk. Wa yuqalu maka dikata oleh mereka bagi-bagi mayat le kubur tu. Ahadukum tu. Azam maq'aduka ning pakdukmu ni. Ada main lagu tu. Bagi tunjuk kali kepada orang ada dalam barzah. Betul tunjuk kali. Wasiat kali dia tunjuk tu dia kata ni pakdukmu ni. Ada main lagu tu hatta ya ba'athakallahu yaumil qiyamah. Hingga baki kamu Allah Ta'ala pada hari kiamat. Mereka tu kata tu, hazam maq'aduka. Tu kata macam tu. Ni pakdukmu ke? Pada kaca macam tu kan. Hingga Allah Ta'ala baki hari kiamat tu. Tak dengar tak apa langsung mikir apa, tak nak susah mati. Kita duduk tak dengar apa. Lepas tu, apa kita mikir? Tu tak ada apa wajah nak stok kita. Tu amat dunia je. Mati suk lah, cuk lah. Ketua tak boleh raja mati. Nak ketua agama dah tak boleh ketua orang. Mati, pergi racuk orang.